dan selamat sejahtera. Saya bersama dengan Kak Putri Nur Intan Sabrina daripada bekas kelas 35 UKM. Kak Putri, boleh tak Akak berikan sedikit sebanyak perasaan Akak pada program hari ini dan Akak punya haluan lah? Okey, saya rasa sangat berbangga hari ini dan mestilah sangat-sangat happy sebab dapat mencapai target saya, dan saya juga rasa sangat bersyukur dan berterima kasih sangat kepada family saya dan cikgu-cikgu. Kemudian haluan saya lepas ni adalah saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran saya di Universiti KPJ untuk kos nursing. Sedikit kata-kata untuk para pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun-tahun akan datang. Kata-kata saya ialah belum terlambat untuk kita berubah atau usaha pun. Anda boleh berusaha pada sekarang sebab walau macam mana pun diri anda sekarang pemalas ke, tak datang sekolah ke, bukan satu penghalang untuk kita. Teruskan usaha, teruskan apa yang kita tengah buat sekarang, and usaha takkan mengkhianati hasil. Sekarang saya bersama dengan Fazli, bekas pelajar 5 UTM. Fazli, bolehkah anda bagi sedikit sebanyak perasaan anda dan haluan selepas ini? Alhamdulillah, walaupun bila saya dapat result ni, walaupun tak mencapai apa yang saya target, tapi bagi saya dah cukup memadai. Kalau saya dapat dah dapat A+ dengan itu dah cukup cantik. Jadi saya rasa sangat bersyukur. Pada calon-calon SPM yang akan datang, saya nak cakap satu je, perjuangan nak SPM ni tak mudah. Jadi awak tak boleh mengalah. Sebab kalau awak rasa SPM ni cukup susah, hidup tu jauh lebih susah. Jadi awak kena belajar daripada SPM ni. SPM ni permulaan untuk hidup awak. Itu saja daripada kami. Terima kasih. And with that, the 2024 season comes